Mana tanda mu terima Islam? Mana tanda? Kalau bos kadang nak mengucap, Cina hok jual sepepak Kota Baru ni, jatuh barang dia, astagfirullahalazim. Cina kat Okasiku. Masa ambo duduk Kota Baru dulu. Ambo dah lah kerja pomeng setahun dua. Toke suki beli barang, pergi. Leasing nama Cina tu. Ambo ingat lagi. Kat Okasiku. Allah mene nak gitu. Jatuh. Astagfirullahalazim. Kata musim pun pandai juga kata kita macam tu. Apa yang bagus kata kita. Kau nak kata. Marah tu gak kau Yahudi. No, marah kau Yahudi. Sia kau orang plastik. Mati dia, popok dia ke apa. Kita duk sia ke dia. Dia tak apa, dia menuju syurga Allah Ta'ala, dia mati syahid. Pasal dia memperjuangkan negara dia. Hubul watan minal iman. Dia kasih ke tanah air dia. Separuh daripada iman. Dia mempertahankan Masjidil Aqsa. Dia mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Mati dia, mati syahid. Kita duk sia ke dia. Ini kita pun kena. Bagai-bagailah Tuhan datangkan COVID-19 lah, gotu lah, goni lah. Yang paling kita takut sekalinya, muslimin muslimat semua, bila mu jauh daripada Allah Ta'ala, keluarga mu jauh daripada Allah Ta'ala, bangsa mu jauh daripada Allah Ta'ala, aku akan hina ke bangsa mu. Aku akan hina ke bangsa mu. Hari ni bangsa yang paling dihina sekali, kalau kita, negara kita, jawab sendirilah tuan-tuan. Pasal ramanya orang Melayu yang tak semaya. 80% orang Melayu di Malaysia ni, orang Melayu di Malaysia tak semaya, 80%. Satu kajian dibuat secara rambang, termasuklah Dr. Fadilah Kamsah. 80%. Maknanya ke 100 orang, 80 orang tak semaya, 20 semaya. Hak 20 semaya tu tak tapih lagi. Tak tapih lagi. Hak semaya tu hak terima, hak tak terima. Akhir sekali tinggal berapa kerat. Tu banyak. Kita tengok gini sudahlah. Masa semaya jemaah, cuba bayarkan masjid mungkin kita. Pak tanah. Bubuhlah 10% musafir lalu-lalu sehingga semaya. Kapasiti masjid kita tu dalam 500 orang saya dipahamkan. 500, 900 datang lagi ke apa gitu. Semaya jemaah berapa persen? Semaya jemaah berapa persen daripada anak muka kita? Berapa persen? 5%? 3%? Kita sahur dah 4 sah, 5 sah, 6 sah. Daripada 4 sah, 5 sah tu berapa persen daripada anak murid kita yang semaya jemaah subuh? Sedangkan duduk keliling-keliling, belakang, depan, bukan tak dengar orang. Kalau tengok ke hadis kan, zaman Nabi, Nabi suruh pergi bakar rumah orang hak gitu. Nak oyak maruhnya. Bapa kerana akan mengundangkan benda tak molek, kemurkaan Allah Ta'ala. Nak oyak bak semaya ni. Tapi dah jadi biasa. Pasal ramai telajar. Dah 80% kira. Kalau semua pakat lagu tu belakang kan, orang jadi kalih lah. Tapi kalau 20% hak tak semaya, 80% hak semaya, hak 20 tu akan jadi kepelekan. Ning bila 80% hak tak semaya, 20 semaya, jadi hak 20 tu jadi kepelekan. Dia jadi gitu. Jadi hak tak semaya tu majoriti, hak semaya minoriti. Jadi gitulah jadinya. Supaya mari semaya jemaah lah.
Pasal di kalangan ahli Jumaah ni, ahli Korea kita tu, hak mari sembahyang Jumaah beberapa persen sahaja. Jadi hak tak mari tu lebih ramai pada hak mari. Jadi hak mari ni nampak jadi super asing ya, nampak nak gitu. Hak tak mari ramai lagi. Tapi kalau ramai mari, persen hak tak mari tu sikit, dia tu jadi kira sumber dah nak gitu. Kita sembahyang ni Tuhan turun pahala. Tak kalau 80% tuan-tuan, Allahu Akbar. Sebab itulah Tuhan hina kita. Tuhan hina bangsa kita. Pasal apa? Pasal Islam duduk di bibir mulut mu. La ilaha illallah duduk bibir mulut mu, tak sampai ke hati. Nah, gitu. Dan lagi dia kata, Bunyal Islam alal khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Yakni diperbuat Islam itu atas 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas mu menerima Islam, kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Sebagai petanda mu mengucap 2 kalimah syahadah, mu menerima Islam, mana dalil dan tandanya? Mu sembahyang. Dalil dia. Jadi sekarang ni mu terima Islam tapi mu tak sembahyang. Mana tanda mu terima Islam? Mana tanda? Kalau bos kadang nak mengucap, Cina hak jual sepepak Kota Baru ni, jatuh barang dia, astagfirullahalazim. Cina kat Okasiku. Masa ambo duduk Kota Baru dulu, ambo dah lah kerja pomeng setahun 2. Tokai suki beli barang, pergi leasing nama Cina tu. Ambo ingat lagi kat Okasiku. Allah mene nak gitu. Jatuh, astagfirullahalazim. Kata musim pun pandai juga kata kita macam tu. Apa yang bagus kata kita. Kau nak kata. Marah tu kau Yahudi. No, marah kau Yahudi. Sia kau orang plastik. Mati dia, popok dia ke apa. Kita duk sia ke dia. Dia tak apa, dia menuju syurga Allah Ta'ala, dia mati syahid. Pasal dia memperjuangkan negara dia. Hubul watan minal iman. Dia kasih ke tanah air dia separuh daripada iman. Dia mempertahankan Masjidil Aqsa. Dia mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Mati dia, mati syahid. Kita duk sia ke dia. Kalau simpati lain, sia lain. Duk sia nak gitu. Patut dia sia kita. Subuh tak hari. Mayat tak. Patut sia siapa sia. Letuk kakak tu atas tekuk juga. Mayat. Belarut sini kau pasir putih. Duk takbir atas jalan. Takbir masjid tak. Takbir. Allahu Akbar, takbir subuh tak. Bukan tak boleh kata kau tu atas tekuk boleh nak gitu. Comel baru nak gitu. Sia kau orang nak mati syahid. Orang tu nak menuju syurga Allah Ta'ala. Saing sahabat anak ambo. Dia kata esok dia nak balik dah, dia kata. Patut balik hari ni. Pasal tiket tak ada. Ada esok nak balik. Pasal nak balik mempertahankan negara dia. Dia orang Palestin. Dia kan dia kata, kalau aku tak jumpa mu lagi, dia kata, maaflah kat aku atas sepanjang kita berkawan ni. Dia gitu. Dia rasa tak boleh duduk sini. Pasal orang semua duduk berjual belakang betul.
Dia rasa bersalah bila duduk sini. Nak gitu. Sayangnya dia gitu. Dan ketiganya memberi zakat. Yang keempatnya puasa pada bulan Ramadan. Kata Haifan yang umur, bila tiga ni jumpalah pula. Penuhlah pula surau masjid ni. Masjid-masjid mana-mana penuhlah ni. Dia panggil bulan ibadat. Bulan-bulan lain tak apa, tak mari pun. Subuh ramah pasal mereka bangun nyaru ke. Pandang pada Allah Ta'ala ni maha segala-galanya. Mudah ya nak suruh biar orang ramah mari semaya subuh. Geruk makan. Nyaru tu geruk makan. Oh, bunyi makan bangun selalu. Rupanya halus dia makan buat kita ni. Geruk makan, aku tiga bangun. Gopak bangun. Tak lalu kau tu cari muka lain. Cari juga kakak nak suruh biar lalu. Bangun. Tapi ada orang bangun lagi, bangun makan saja. Lepas tidur puluk. Aduh, aku buat. Upaya makan, tak masuk. Oh, cerdik. Ayat ni. Hak ni cerdik benar ni. Hak ni kena tembok dan ni bukan kena fakar-fakar. Ayat ni. Hak ni kena bedil. Dan sabda dan kelimanya, naik haji barang siapa kuasa berjalan kepadanya. Naik haji barang siapa kuasa. Kuasa dari segi keuangan, tenaga, kesihatan dan sebagainya. Betul kau kalau misal kita tak boleh pergi, kita sihat. Tapi kita royak kita tak boleh pergi pasal kita ada piti. Kita rasa tak kemampuan. Tanah ada tanah. Situ 2 luk, situ 3 luk. Hak gemula hayuh tinggal ada berluk-luk. Nak begitu. Piti tak ada. Boleh kita dakwa kita tak ada piti. Tak ada harta. Kalau tak tanya ustaz-ustaz lain, lepas. Kamu tak boleh pergi Makkah. Nama tak naik. Nama tak naik. Berapa tak gini package? Mahal 40-50 ribu ke apa begini. Dosa kelamin dekat 100. Dosa kelamin. Duduk 2 hari pun ada orang nak jual luk situ murah. Luah kat lu, luk banglu. Dia parut pitih. Dia nak jual 80 lah. Sini. Mana? Mana? Tu tepi jalan. Kita tengok pasar. Bapa dia beli je. Taruh ke anak. Takut seksa anak nak buat rumah. Haji pergi dah Mekah. Nama tak naik. Dia tanya ustaz-ustaz tanya. Oh, ustaz-ustaz, lepas ku ambo Lepas ku ambo. Ustaz tak jawab ni. Ustaz pasal ustaz tak tahu. Ngaji sikit. Sebai kecil. Cari sana. Sebai besar-besar lagi. Hak ekor pandai-pandai. Kalau dia kata terlepas, selesai. Nak ya. Yang kita kata kita tak ada kuasa, tak mampu, tak ada piti. Duk mai tahap tak naik nama. Kalau kakak lain, bapa mencari jalan lain. Tak boleh kau ni. Setara mana komitmen terhadap nak amal ibadat? Apa? Kalau terlepas, selesai. Berapa tu? Tanah-tanah apa semua kata. Pasal nak taruh ke anak. Nanti seksa anak upah haji kita. Astagfirullahaladzim. Memang sewajibnya anak kena upah haji kita. Harta hak mokpok kita tinggal tu, kita kena sesarkan tu. Hutang mokpok. Kalau dia tak pergi Mekah lagi, kena upah haji. Baru bagi kira. Dia nak main gomoh habis berapa begini gitu.
Lepas anak pula kata, masa hidup dulu dia tak segi ikut dia. Boleh anak lagu ni demi.